Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada ni, okey. So, untuk video hari ni, aku nak berceritakan berkenaan dengan sejarah Rusia. Ya. Jadi, sejarah Rusia ni, yang ni aku akan ambil part awal lah. Ya, awal-awal Rusia muncul ya, yang dikenali sebagai Kievan Rus. Okay. Now, sedikit tentang sejarah Rusia ni kan. Kalau hampa dah belajar pasal Rusia, Soviet Union semua tu kan. Yang ni kita mula daripada fundamentals dia, mula daripada awal-awal. Okey, aku pun memang dah lama dah nak sembang sejarah Rusia ni. Okey, sebab aku pun pernah duk baca sejarah dia, memang syok. Okey. So untuk sejarah Rusia ni, tak silap aku lah, okey. Dia mempunyai 3 dinasti lah secara total. Okey. 3 ke 2 aku tak ingat. But basically dia ada dinasti Rurik dengan dinasti Romanov. Okay. I don't know kalau ada lagi dinasti lepas tu. Tapi kalau ada, bagi tahu lah. But basically kalau kita tengok hari ni, okay, yang ni aku cerita sikit lah. Hari ni Rusia yang kita kenal merupakan negara republik. Okay, dia negara republik di bawah pemerintahan Vladimir Putin. Dia punya agama ialah agama Kristian Ortodoks. Okay, bukan Kristian Katolik yang merupakan Kristian utama. Okay, dia ambil Ortodoks. Sebab apa Kristian Ortodoks? Okay, nanti kau akan explain. So, apa itu Kievan Rus? Kievan Rus adalah negara awal Slava Timur, okay, yang berdiri pada abad ke-9 dengan pusat pemerintahan di kota Kiev, okay. Negara ini terbentuk dari gabungan suku-suku Slavia Timur, okay. Suku-suku Slavia Timur ni dia duduk dekat area Eropah Timur kan. Kalau hampa ambil peta Eropah, hampa duduklah belah timur. Depa duduk belah tu lah, okay. Slavia Timur ni asal duduk situ. Dan bangsa Viking yang dikenal sebagai Varangian. Kievan Rus menjadi cikal bakal peradaban. Yang ni aku lupa nak abang. Slide ni aku pakai AI tau. Canva AI. So mungkin ada ayat-ayat yang pelik sikit macam ni. But you boleh faham lah. Okay. Kievan Rus menjadi bakal peradaban Rusia lah. Ukraine dan Belarus. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya Kievan Rus ini, okay, kita tengok hari ni Ukraine, Rusia, Belarus. Asal-asal nenek moyang mereka, negara mereka ialah Kievan Rus. Sebab tu kalau you all tengok kan, Ukraine, mereka ada satu bandar mereka, kota Kiev. Kota Kiev tu ambil sempena nama Kievan Rus ni lah. Okay. Moden serta meletakkan dasar bagi perkembangan budaya politik dan agama di wilayah tersebut. So, yang ni lah pemerintah pertama bagi kerajaan Kievan Rus. Ya. Rurik datang dari suku Varangian sekitar tahun 862. Beliau merupakan tokoh legenda yang memulai pemerintahan di Novgorod. Ya. Area yang dia duduk tu ialah Novgorod, meletakkan asas bagi pembentukan Kievan Rus. Tak silap aku waktu ni aku rasa waktu ni Kievan Rus tak terbentuk lagi aku rasa. Maksudnya dia buat di tempat bernama Novgorod. Okay, waktu ni tak silap aku Kievan Rus tak ditubuhkan lagi kot, tak silap aku. Pemerintahan Rurik di Novgorod, okay, menjadi titik permulaan dinasti Rurik. Ya. Yang ni permulaan dinasti Rurik yang akan memerintah tanah Rusia selama berabad-abad. Beliau menyatukan suku-suku Slavia Timur di bawah satu pemerintahan. Ya, di pemerintahan Novgorod ni lah. Okay, yang ni adalah raja pertama bagi Kievan Rus, iaitu King Rurik. Seterusnya, yang ni King Putra Oleg memerintah sekitar tahun 852 dan memindahkan pusat pemerintahan dari Novgorod ke Kiev. Dekat sinilah di mana bermulanya pengaruh Kievan Rus tu lah. Beliau menyatukan wilayah suku Slavia Timur dan memperluaskan pengaruh Kievan Rus. Kiev menjadi pusat kekuatan utama Slavia Timur. Waktu inilah di mana Kievan Rus dah mula nak masuk ke era zaman keemasan mereka. Okay. Nah, Vladimir dan kristianisasi Kievan Rus. Baik. Sebelum aku explain macam mana Rusia Vladimir I ni boleh menerima Kristian, ada satu cerita tau. Yang ni cerita betul lah, aku dah baca dekat TikTok. Aku tak tahu lah, aku tak jumpa source dia. Okay. Tapi dia satu video ni lah. Basically, waktu zaman Vladimir I ni, Vladimir I ni dia nak buat sebuah pembentukan dalam pentadbiran dia. Okay, pembentukan reformasi baru lah, somewhere like that lah. Dan dalam sejarah tu dia menceritakan Raja Vladimir ni dia nak cari agama baru untuk kerajaan Kievan Rus ni. Jadi dia hantar wakil lah untuk nak cari agama apa yang sesuai. Okay. Jadi 3 wakil tu, dia hantar 3 wakil. 3 wakil tu keluar. Okay, dia keluar dari Rusia cari agama apa yang sesuai untuk agama ni. Untuk apa? Untuk Kievan Rus. Lepas daripada jumpa agama-agama yang mereka rasa mereka sesuai untuk Kievan Rus, mereka balik.
depa berjumpa dengan Raja Vladimir dan depa mempersembahkan 3 agama. Apa 3 agama tersebut? Yang pertamanya Kristian, yang kedua Islam, yang ketiga Yahudi. Okey. Kita tengok yang Yahudi dulu agama Yahudi. Waktu wakil pertama mempersembahkan agama Yahudi kepada Raja Vladimir. Okey, bila wakil tu cerita sejarah agama tu, apa yang dia buat, apa hukum hakam dia, Raja Vladimir terus reject. Sebab apa dia terus reject agama Yahudi? Sebabnya wakil tu pernah cerita dekat Raja Vladimir ni, dia kata, kan kalau hampa ingat kan aku cerita kan, Allah SWT memang mengurniakan tanah yang dijanjikan kepada orang Yahudi, tetapi disebabkan oleh mereka yang tidak taat, menyebabkan Allah SWT menghalau daripada tanah mereka sendiri. Faham tak? So, bila Raja Vladimir dengar cerita tu, dia fikir macam, buat apa aku nak masuk agama yang kalau Tuhan mereka sendiri pun halau mereka pada tanah mereka sendiri? Betul tak? Raja Vladimir dia fikir macam tu lah. So, dia macam, dia reject lah. Okay. Wakil yang kedua mempersembahkan agama Islam. Okay, yang ni unik sikit Raja Vladimir pada asalnya memang minat agama Islam. Sebab apa? Ada konsep 4 isteri. Ingat yang kata boleh ada 4 Islam kan, boleh ada 4 isteri kan. Vladimir minat. Okay, dia minat asalnya, pada mulanya dia minat. Tapi, dia reject agama Islam juga. Sebab apa? Sebabnya, kan wakil tu dia menceritakan tentang hukum hakam agama Islam. Dan salah satu hukumnya, tidak boleh minum arak. Jadi Vladimir ni terus reject lah. Sebab, kalau you all nak tahu lah, bangsa Rusia ni, depa dengan arak ni memang bersatu lah. So, memang Raja Vladimir kata, Rusia tidak boleh hidup tanpa arak. Lebih kepada ayat macam tu lah. And then, wakil yang ketiga, wakil ni lah yang akan mengubah sejarah Rusia buat selamanya lah. Di mana, dia mempersembahkan Kristian. Bukan Kristian Katolik Kristian Ortodoks. Okay. Bila wakil tu mempersembahkan, okay, Raja Vladimir ni memang minat Kristian Ortodoks ni. So dia pun ambil, nak dipendekkan cerita, dia ambil dan dia berkekalan sehingga ke hari ni. Ya, Rusia yang kita kenal hari ni tu, dia pun mengamalkan Kristian Ortodoks. Okay. Dan mesti you all tanya, apa beza Kristian Ortodoks, Protestan dengan Katolik semua ni. Nanti kau akan buat video yang berlainan lah. Okay. Kalau kita tengok kat sini Vladimir I memerintah pada akhir abad ke-10 dan membawa perubahan besar kepada Kievan Rus. Yang ni lah perubahan dia ni. Mengadaptasikan agama Kristian Ortodoks dari Empire Byzantine. Okay, Empire Byzantine ni apa dia? Okay, Empire Byzantine ni aku cerita sikit Empire Byzantine ni dia adalah salah satu Empire Rome. Okay. Apa pernah belajar Empire Rome? Pernah dengar Empire Rome kan? Okay, boleh dikatakan Empire yang sangat-sangat hebat dalam sejarah manusia. Kalau aku nak pendekkan cerita dia ni, Empire Byzantine ni terbentuk apabila Empire Rome, Empire Rome ni dia asalnya satu empire yang besar. Tetapi Empire Rome tu dia terbelah dua. Satu belah timur, satu belah barat. Okay. Rome belah barat tu lah yang jatuh. Okay, aku tak mau cerita lah pasal belah barat. Tapi yang Rome Timur tu lah yang dikenali sebagai kerajaan Byzantine. Okay. Jadi Empire Rome tu dia terbelah dua lah. Okay, satu belah barat, satu belah timur. Yang timur tu lah yang kita belajar berkenaan dengan kerajaan Byzantine. Okay, dan kerajaan Byzantine ni memang famous lah daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke zaman Uthmaniyah. Okay, especially penjajahan Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap kota Konstantinopel lah pada 1453 kan. Kalau pada belajar sejarah dia. Jadi kerajaan Byzantine ni dia memang ada hubungan yang sangat rapat dengan Kievan Rus ataupun Rusia. Okay, punyalah dia pun ni boleh kata memang best friend gila lah. Sampai kan Empire Byzantine kan menggelarkan kerajaan Rusia ni ataupun Kievan Rus ni sebagai the third Rome. Rome yang ketiga. Sebab apa yang ketiga? Sebabnya kan Empire Rome Barat tu kan yang pertama. Rome Byzantine yang kedua. Kalau seingat aku lah. Kalau secara labelnya begitulah. Tapi yang ketiga bagi mereka adalah Rusia. Sebab apa? Mereka lah boleh dikatakan kerajaan yang mengamalkan Kristian Ortodoks. Jadi bagi Byzantine, Rusia ataupun Kievan Rus ni dianggap sebagai the third Rome. Rome yang ketiga. Okay? Jadi kristianisasi ini memperkuatkan hubungan diplomatik dan budaya dengan Byzantium. Peristiwa ini menjadi titik perubahan besar dalam sejarah Rusia, membentuk identiti agama dan budaya yang kekal sehingga ke hari ini. Dan ini merupakan senarai pemerintah dinasti Rurik. Yang ni lah yang buku aku baca, yang ni aku ambil. Ya, pemerintah negara kota Kiev dalam dinasti Rurik. Inilah dia punya senarai pemerintahan dia. Kita ada pemerintah, dia ada permaisuri juga ni, pemerintah ni, permaisuri Olga tak silap aku. Dan inilah Vladimir I ni, ya, yang
dikatakan mengadaptasi Kristian Ortodoks. Okey. Hubungan dengan Byzantine dan peranan agama ni apa dia ni? Sebelum kristianisasi, Kievan mengamalkan kepercayaan pagan ya, dengan menyembah pelbagai dewa. Hubungan dengan Byzantine terhad kepada perdagangan dan konflik ketenteraan. Masyarakat tidak mempunyai sistem agama yang bersatu, maka selepas kristianisasi pada tahun 988, Byzantium menjadi pusat rujukan agama Kristian Ortodoks. Okay. Dan kalau you all nak tahu, Rusia ni Rusia ni juga memperkenalkan sistem tulisan. Sistem tulisan apa dia sebutan Cyrillic. Aku tak tahu lah cara sebutan macam mana. Tapi kerajaan Rusia ni lah yang memang memperkenalkan sistem tulisan baharu lah, iaitu Cyrillic. Okay, tak tahu lah sebutan betul ke tak. Aliansi perkahwinan antara keluarga diraja memperkukuh hubungan diplomatik, perdagangan penggembang pesan melalui laluan Dnieper ke Konstantinopel. Pada segi budaya yang ni tak ada apa sangat ni. Okay, but basically Kristian Ortodoks dengan Byzantium ni mereka best friend lah. Mereka memang buat budaya di politik, everything lah mereka dua ni. Yang ni merupakan kejatuhan Kievan Rus. Okay, kejatuhan Kievan Rus ni di mana serangan Mongolia lah. Mongolia yang serang di bawah pimpinan Batu Khan. Okay, Batu Khan bersama tentera dia menyerang Kievan Rus pada tahun 1240, menghancurkan Kiev dan banyak kota utama. Invasi ini melemahkan struktur politik dan ekonomi Kievan Rus secara drastik. Konflik dalaman dan fragmentasi wilayah mempercepat kemunduran para putera raja saling berebut kekuasaan. Yang ni pun salah satu faktor lah kenapa Kievan Rus jatuh selain daripada serangan Mongolia, iaitu para putera raja saling berebut kekuasaan. Ya, yang tu pun salah satu sebab juga. Memecahkan kerajaan menjadi wilayah-wilayah kecil yang lemah. Jadi itu yang ni source dia. Ya, yang ni aku ambil pada buku lah ni. Zulkarnain Abdul Rahman, Taman Rusia. Yang ni buku lah aku ambil. Okay. Zulkarnain Abdul Rahman ni merupakan seorang pensyarah lah dalam sejarah ni lah. So kalau siapa-siapa yang minat yang ni buku lah. So kalau siapa-siapa minat nak beli buku dia boleh baca. Jadi itu sajalah video kita pada kali ini berkaitan dengan sejarah Rusia. Okay, so tak banyak sangat lah aku boleh cerita. Okay, kita mau nak cerita lama sangat kan. Jadi itulah sekadar berkenaan dengan sejarah awal Rusia, iaitu Kievan Rus. Jadi sekian, terima kasih.